بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Guys, TikTok dan muka buku. Suara okey tak? Suara cun tak? Suara mic? Dekat muka buku, mulut dengan suara tally tak? Takut tak tally nanti kan, mulut dengan suara. Mamak, Mamak, Jaki Sen. Mamak, tolong komen Mak. Mulut dengan suara tally tak? Mulut, takut tak tally lah. Itu hari tak tally. Suara cun sini cun mic Okay, mantap. Muka buku dia delay sikit, dia lambat sikit. Ijat time macam gini lah, dia bagi maklumat. Ijat mesej. Ada mangsa baru botol kicap. Lepas dia balon, dia bagi 3K. Sabar. Korang ni gelojo lah korang. Okey ngam Salim Abdul Rahman tengok. Mantap Salim, mantap. Tengok Salim. Rekod, tengok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tim Walabot. Yang mana belum join Telegram Tim Walabot, kena join Telegram Tim Walabot. Okey guys. Hari ini ada beberapa topik lah yang saya nak kongsikan. Kita akan sampai kepada isu Salim Abdul Rahman botol kicap ni. Kita akan sampai kepada itulah. Tetapi sebelum itu saya nak kongsikan dengan semua, tarik perhatian semua untuk tahu. Hari ini dalam parlimen ada satu insiden berlaku. Insiden yang mana laporan polis yang dibuat oleh DAP. Parti DAP ke atas TikToker. Sayap Kiri dan juga Nomad. Ni dua kawan lah. Sayap Kiri saya kenal. Yang Nomad ni dia baru muncul yang rambut perang tu. Laporan polis ini sebab dia koyak. Laporan polis ni sebab dia koyak. Koyak kenapa? Sebab hari ni korang boleh tengok Sayap Kiri dengan Nomad ini ni kambing hitam je. Sebenarnya kambing hitam je. Sebenarnya rakyat komen kau punya. Kalau kau tengok dekat muka buku, dekat TikTok, rakyat bukan saya terus, bukan walanon, bukan walaon, bukan walabot. Rakyat komen kau punya. Jadi oleh kerana mereka koyak, tak boleh nak counter, maka jadi kambing hitam lah. Sayap Kiri, Nomad dan mungkin lepas ni ada lagi lah orang lain yang dijadikan kambing hitam buat laporan polis supaya menakut-nakutkan kita. Tujuan dia adalah menakut-nakutkan kita. Nampak tak? Itulah agenda dia. Itulah matlamat dia. Menakut-nakutkan rakyat. Menakut-nakutkan TikToker lain, rakan-rakan lain daripada bercakap soal DAP. Ini DAP daripada dulu lagi. Saya dah lama kan bidang ni kan. Berapa kali kena tangkap laporan polis DAP ni. Ya. Untuk makluman semua juga, mungkin ada yang tak tahu 20 dalam bulan ni kot, nanti saya tanya dengan lawyer Logan. Saya ada kes saman, Ling Guat Eng saman saya. Ramai orang tak tahu. Ling Guat Eng. Javanese tu saman saya. Dia saman saya lah. Jadi tak apalah, kita lawan je. Kan? Tapi ni nak menakut-nakutkan rakyat. Nak menakut-nakutkan rakan-rakan TikToker ni yang bercakap ni soal kebenaran. Ini strategi DAP daripada dulu lagi. Daripada sezaman blogger lagi. Baik hari ni dah lama senyap kan. Dah lama DAP tak ada buat report apa semua. Sekarang DAP buat report. Sebab apa? Nak pilihan raya. Kenapa? Okay. Saya bagi dengar. Dia ni liberal. Dia ni bukan macam kita. Dia dah tua. Ahli Parlimen Bukit Bendera. Saya boleh cerita benda ni sebab setibat dah lama kan. Itu memang strategi DAP meletakkan ahli Parlimen Bukit Bendera ni Melayu. Itu kursi yang dia bagilah. Sebab tu sebelum ni Zahiril Kejohari, dia letak dekat situ Melayu. Supaya apa? Inilah alat dia, tool dia. Saya nak bagi korang dengar. Laporan polis yang telah dibuat kemarin di Pulau Pinang. Kaki tangan saya telah melakukan laporan polis. Iaitu nombor 1 adalah Sayap Kiri. Ini adalah satu screenshot video yang dia menyebarkan fitnah. Kedua adalah ke atas Know What. Dan inilah profil dia di TikTok. Dan juga ini adalah screenshot video. Dia cakap benda-benda yang tak perlulah saya nak ulangi. Dan juga yang seterusnya adalah Cikgu Iris Delia. Dan inilah screenshot
profil TikToknya dan juga screenshot video timbangkan ya serangan ini sengaja mengeksploitasi sentimen agama dan juga jantina. Saya telah menggesa pihak berkuasa MCMC dan juga PDRM untuk menyiasat pencipta-pencipta video-video ni dan juga menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Jadi tujuan kita bukan untuk membungkam perbezaan pandangan tetapi untuk menghantar mesej yang jelas bahawa fitnah, ugutan dan juga hasutan kebencian tidak akan dibenarkan sama sekali. Ada dua laporan agenda DAP. Okey. Korang tengok video tadi. Kat mana dia buat sidang media tu? Sidang media dibuat di parlimen. Nampak tak? Adakah dia membangkitkan isu rakyat sidang media tu? Tidak. Dia gunakan kedudukan dia sebagai ahli parlimen, bercakap di pentas parlimen ni. Sidang media parlimen, berlatar belakangkan parlimen, supaya mempengaruhi orang ramai, rakyat, khususnya orang Melayu, bahawa DAP telah difitnah. This is strategi. Saya tahulah. Ini strategi. Supaya menipu orang kampung ni, orang yang tak tahu ni, oh benda ni dalam parlimen. Seolah-olah macam perkara tu dibahaskan dalam parlimen. Tak ada. Dan itu adalah isu politik. Isu parti DAP. Bukan isu rakyat pun. Nampak tak? Ini strategi DAP. Nah, lepas ni DAP nak buat report, silakan. But, ini DAP sekarang ni dalam ketakutan. Okey. Kenapa? Jangan percaya, fikir. Kau orang tengok gelombang Melayu kan? Betul tak? Kau orang tengok gelombang Melayu, orang Melayu bersatu, orang Melayu unite. Betul tak? Gelombang tu. Jadi DAP ni, dia takut. Dia takut dengan gelombang Melayu ni. Dia takut dia pun akan kehilangan beberapa kursi parlimen. Jadi apa yang saya dapat, info yang saya dapat, maklumat yang saya dapat. Terpulang nak percaya tak percaya, terpulanglah. PRU ke-16 ni, DAP akan meletakkan lebih ramai calon berbangsa Melayu. Dia letakkan lebih ramai calon berbangsa Melayu supaya dia dapat undi daripada orang-orang Melayu. Jadi bila rakan-rakan TikToker ini, Sayap Kiri, Nomad dan yang lain bercakap soal DAP ni, jadi ketakutan kepada mereka. Mereka takut tak dapat undi orang Melayu. Guys, formula nak menang pilihan raya ni, nak mendapatkan kuasa politik, satu je formula dia. Iaitu penyatuan orang Melayu. Ini yang Tun Mahathir cakap ni, payung besar Melayu. Bukan pasal parti, tetapi payung besar Melayu. Kalau pergi pada parti, tak ke mana. Bermakna sekarang ini, kita semua Melayu kena unite. Bila pergi pilihan raya, satu je. Satu saja yang kita pangkah. Itulah kemenangan kita. Itulah kunci dia. Kalau kita nak menyelamatkan tanah Melayu ni. Jadi, dengan apa yang DAP buat hari ni, menampakkanlah ketakutan kepada mereka. Jadi, saya nak bagi saranan kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat seperjuangan TikToker, mana-manalah yang buat VTT dan sebagainya, buka buku, jangan takut dalam perjuangan ini. Kita bukan fitnah DAP, tetapi kita menafikan agenda yang dia bawa. Kalau nak cakap kita ni fitnah, DAP tu terang-terang melanggar perlembagaan. Melanggar perlembagaan persekutuan. Terang-terang, jelas dan nyata. Jadi kita jangan takut dalam nak bercakap. Dia boleh buat report polis, polis boleh jalankan siasatan. Tetapi jangan berhenti dalam perjuangan. Kepada Sayap Kiri, Nomad, kalau kata polis tangkap sekalipun, tak apalah. Ini perjuangan, fisabilillah ni. Untuk apa? Untuk tanah Melayu. Bukan untuk kita pun. Bukan buat VTT, bukan dapat duit, bukan dibayar pun. Saya tahulah. Sebab tak ada nak bayar pun. Tetapi ini perjuangan kita. Jangan takut. Jangan berundur walau selangkah. Sebab mereka dalam ketakutan. Bila mereka dalam ketakutan, kita mesti terus bagi tekanan kepada mereka. Jadi, kepada rakyat Malaysia juga, kepada orang Melayu khususnya, bersuara guys. Koranglah menyebabkan dia koyak. Teruskan bagi komen, teruskan bersuara. Jangan takut. Ada VTT, kongsikan, viralkan, potong, edit. Biar lambatkan dengan bahan kita ni, bukan bahan mereka. Sebab kita ni majoriti, bangsa teras. DAP musuh kita, bukan sahabat kita. Dapat? Clear? Mantap. Teruskan perjuangan. Jangan takut. Biar dia nak perbodohkan. Dia dalam ketakutan. 2 kali Jumaat, besok dah tinggal 1 kali Jumaat. Masa dah tak banyak. Wah. Itu pasal lah dia takut, sayang. Come on lah. Kalau nak cerita pasal balon DAP ni, bukan hari ni, baru. Baru hari ni ke? Baru minggu lepas ke? Baru bulan lepas ke? Saya tanya dengan korang. Bagi tahu dekat saya.
Baru bulan lepas ke balon DAP ni? Dah lama balon DAP. Tapi kenapa sekarang baru dia orang buat report polis? Kenapa buat PC macam tu? Why? Fikirlah. Kenapa sekarang? Why? Dia terkait dengan kenyataan Anthony Locke tempoh hari. Apa Anthony Locke bagi tahu? Jadi menteri sepenggal pun tak apa. Anthony Locke, Setiausaha Agung DAP bagi tahu. Jadi menteri sepenggal pun tak apa. Apa maksud dia tu? Apa tanda dia? Kalau sepenggal 5 tahun. 5 tahun 2027. Ini baru penghujung 2025. Kenapa Anthony Locke bagi tahu sepenggal pun tak apa? Guys, parlimen akan dibubarkan. Kita akan pergi pilihan raya. Sebab itulah kenapa DAP hari ni, dia dalam ketakutan. Dia buat report supaya dia nak orang Melayu ni nampak DAP ni bukan chauvinis lah. Nak menakut-nakutkan TikToker, rakyat apa semua. Masa dah tak banyak. Jangan percaya apa saya cakap. Saya minta fikirlah. Fikir. Masa tak banyak. 3 kali Jumaat, 2 kali Jumaat. Besok dah tinggal 1 kali Jumaat dah. Parlimen akan dibubarkan. Parlimen akan habis 4 hari bulan ni sayang. 4 hari bulan ni, 4 bulan 12, hari terakhir sidang parlimen. Bila bubar saya tak tahulah. Tetapi itu adalah hari terakhir sidang parlimen yang bersidang sekarang. Ahli parlimen dah dapat pencen. Cukup 3 tahun. Ahli parlimen dah dapat pencen. Pilihan raya 19 hari bulan November. So semua ahli parlimen, 222 orang ahli parlimen, semua dah cukup untuk tempoh pencen. Melainkan menteri, timbalan menteri yang mana awal bulan 12 nanti baru genap 3 tahun. Kecuali 3 orang tu. Rafizi, Nik Nazmi dengan Yvonne yang Sabah tempoh hari. 3-3 ni tak dapat pencen. Sebab mereka meletakkan jawatan sebelum cukup 3 tahun. Kat situ pun kita boleh fikir. Kalau kita nak berfikir. Dapat? Cun? Tak. Itu yang pertama lah. Saya rekod juga takut kena ban ke kan. Bagilah Chan. Kan. Nak cerita pasal Salim Kunyit ni. Okey. Minum sikit Udin Pokal pun dapat pencen lah. Dia menteri. Okey. Semalam kecoh lah. Saya baca daripada buka buku Cikgu Bat berkenaan dengan skandal rasuah projek daripada Setiausaha Politik Anwar Ibrahim, Samsul Iskandar. Dalam pejabat Perdana Menteri ni, dia ada setiausaha politik. So, ketua setiausaha politik adalah Samsul Iskandar. Yang gemuk-gemuk. Yang janji tu hari lah nak bagi geng RZ tu yang kena bu. Ingat tak? Yang kena bu tu geng RZ tu. Yang nak bagi 300,000 tu kena bu. Dah dapat lah? Dah dapat Senyap ni geng RZ ni dah dapat lah ni. Kalau zaman blogger dulu orang panggil dia Sam Ketot lah. Sam Ketot. Jadi, saya baca kat Cikgu Bat, nanti boleh tengok dekat muka buku Cikgu Bat. Viral. Surat daripada Samsul Iskandar. Surat sokongan. Direct nego. Projek rundingan secara terus. Kepada syarikat yang mana berkepentingan. Tajuk dia. Kelayakan kontraktor tender terpilih bagi kerja membina Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar Johor serta kerja berkaitan. Dan bawah tu dia bagi tahu, sehubungan dengan itu bersama ini dipanjangkan surat berkenaan untuk perhatian Tuan serta mengangkat perkara ini ke perhatian YB Menteri untuk pertimbangan selanjutnya. Ini nama dia surat sokongan. Ni. Anwar kata tak ada direct nego. Anwar kata tolak rasuah. Anwar kata, saya tak ambil gaji. Ni datang apa? Come on guys. Walanon. Ni datang apa ni? Alah dulu pun buat. Dulu siapa? UMNO. UMNO memang buat lah. Sekarang ni yang Anwar kata, bukan rasuah, lawan rasuah. Ni datang apa ni? Surat sokongan. Itu yang dah keluar. Yang tak keluar. Yang tak kantor ni. Nak cakap macam mana? Kata inilah mereka guys. Sebab itu bila kita cakap tentang skandal Farhaj Wafas Sabado, fikirlah. Saya tanya dengan korang.
Takkanlah korang langsung tak pernah dengar nama Farhas Wafas Sabado. Betul tak? Macam-macam dengar kita ni. Kejap projek tu, kejap projek ni, projek MyCard lah, projek ni. Macam-macam projek. SPRM kata tak ada kes. Azalina kata tak ada kes. Tapi nama dia keluar ni. Keluar surat khabar, keluar media, keluar ni. Bukan keluar dekat TikToker, keluar. Media keluarkan. Farhas Wafas Sabado. Setiausaha politik Anwar Ibrahim dulu. Tak ada apa-apa tindakan. Tak ada apa-apa siasatan. Nampak? Inilah Anwar Ibrahim. Tapi mulut dia tak berhentilah dia kata. Hapuskan rasuah, lawan rasuah. Kita tolak sakau bil. Dia lah. Anwar ni kan dia cakap kan tengok cermin. Kita tahu kan? Anwar ni kan kalau dia cakap kan tengok cermin. Dia lah. Sebab itu dalam kes Farhas Wafas Sabado ni, Farhas jadi begitu kebal. Dia begitu kebal. Semua projek semua. Dia. Yang besar-besar lah. Yang kecil-kecil ni dia tak makan lah. Salim dia makan pau. Lain-lain. Salim Abdul Rahman tu dia makan pau. Nanti saya cerita. Menarik cerita ni. Menarik lah. Kau takkan lah penthouse sebelah-sebelah. Kau tahu tak? Kau tahu tak tahu ni? Berjaya Times Square tu, Vincent Tan tu kan berjaya. Dia bagi Farhas satu, Salim satu. Sebelah-sebelah. Dua-dua dapat penthouse. Kenapa dua-dua dapat penthouse? Saya tak dapat pun. Harun dapat Harun. Harun tak dapat. Wadi dapat. Tak dapat. Tapi kenapa dia bagi kat Farhas satu, Salim satu? Bagi tau. Bagi pakai. Free. Tak payah bayar. Kita kena bayar sewa kan? Ada cium spender tu kena bayar sewa. 8,000 sebulan, 4,000, 5,000 sebulan. Tak ada. Dia dapat free. Penthouse. Nanti kita jagi. Sabar. Jangan gairah sangat korang ni. Jadi, itulah Anwar Ibrahim. Sebab itu dalam kes Sabah ni, saya nak ingatkan kepada anak Sabah. Korang jangan lupa apa yang berlaku. Tadi baru borak tadi dengan Cikgu Bat, dengan Tuan Rafiq, Ijat ada, Amir ada. Tuan Rafiq hari ni dah sampai Sabah dah, kempen untuk Sabah ni. Kita jangan lupa isu yang dilaporkan media yang mana company yang terlibat dengan Farhas Wafas Sabado dapat tanah 70,000 hektar. Guys, 3 kali ganda daripada Kuala Lumpur. Anak-anak Sabah. Diluluskan siapa? Haji G. Parti mana? GRS. Arahan siapa? Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Takkan anak Sabah lupa benda tu? Itu tak apalah, itu hutan. Bukan masalah hutan belantara, dek. Hasil bumi tu. Tanah tu diluluskan untuk ambil hasil bumi. Takkan anak Sabah ada masa lepas servis habis live ni, pergi tengok negara Afrika. Pergi tengok negara Afrika. Negara Afrika tu kaya. Tapi oleh kerana penjajah ini, dia orang yang develop ni, orang Afrika miskin lah. Itu yang berlaku dekat Sabah, itulah juga yang berlaku dekat Semenanjung. Sekarang ni. Jangan lupa ni semua ni. Anak Sabah. Ambalat. Anak Sabah lupa. Saya tanya dengan korang ni, anak Sabah ni. Ambalat korang lupa ke? Sampai sekarang Anwar tak jawab dalam parlimen. Sampai sekarang dia tak tunjukkan perjanjian tu apa. Perjanjian yang dia setuju dengan Indonesia ni. Anak Sabah. Kami orang Semenanjung yang bising-bising. Habis anak Sabah tak nak bising-bising. Tak apalah kalau tak nak bising-bising. PRN ni tak nak buat perubahan. Nak bagi can lagi pada PH, BN dengan GRS. Fikir. Jangan percaya, fikir. Benda ni semua ada fakta ni. Sebab, guys, Anwar ni kianat pada negara. Anwar kianat kepada negara. Dia ni pengkhianat kepada negara. Pengkhianat kepada negara, pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada bangsa. Perjanjian ART ni, saya minta lagi sekali. Tak payah percaya apa saya cakap. Tak payah percaya Tuan Rafiq cakap. Tak payah percaya Cikgu Bat cakap. Tak payah percaya siapa cakap pun tak payah percayalah. Tapi kalau dah Tun Dr. Mahathir, old man ni 100 tahun, bercakap bahawa perjanjian ART ni gadai kedaulatan negara, gadailah. Tapi kalau tak nak percaya apa yang Tun Mahathir cakap, tak apa. Bacalah. Anwar suruh baca. Kita baca, kita nampak jawapan tu. Dan kita boleh fikir, kalau dah semua orang berbantah, bermakna tak betul lah. So, itu khianat kepada negara.
Kita ada berapa hari? 30 hari lebih kurang kot untuk batalkan perjanjian ni. Perjanjian yang gadai ketuan negara. Saya cerita pasal Afrika tadi kan. Kedaulatan negara ni. Kita sumber banyak. Hasil bumi banyak. Sabah, Sarawak, Semenanjung, hasil bumi kita banyak. So dengan ART ni, kita US kena kontrol. US yang tentukan kita nak jual kat siapa. US pula yang tentukan. Nampak? Macam sekarang ni lah. Walaupun duk main isu pasal dekat Kedah ni. Syarikat Cina ni buka kilang apa benda lah. Duk main kecoh. Mana katalah apa semua. Guys. Dia invest, dia datang buka. Dia datang buka. Perjanjian ART ni, bukan dia datang buka. Dia jual. Samalah yang kita sign ART tu hari, yang kena beli gas daripada US. Beli gas daripada US macam mana? Beli gas macam mana? US ambil dekat tempat lain. Lepas tu broker orang tengah. Bukan pergi beli direct dengan US. Bukan gas US. US ambil kat tempat lain. Kita beli dengan US. US makan komisen kat situ. Apakah benar sangatlah kita kalau kita tak nampak benda tu. Jangan ikut haro Wan Hadi ni. Jangan. Cukup. Dia orang ni memang dah benar ubi dah. Kita berfikir. Fakta ni ada. US tak ada gas. Okey, kita kena beli dengan dia. Dia ambil dengan siapa? Dia ambil dengan orang. Alamak, untung atas angin macam tu je. Apa kebodoh sangat kita ni? Dan dia pula tentukan kita pula berapa banyak apa semua. Kalau macam gitu, bodohlah kita. Rugilah negara ni. Jadi, Anwar adalah pengkhianat kepada negara. Saya minta lagi sekali, saya merayu kepada rakyat Malaysia. Isu perjanjian ART yang Anwar buat khianat kepada negara ni, dia bukan isu orang politik, ahli parlimen, isu pemimpin parti, isu TikToker, isu kita ni tim ala buat. Bukan. Ini isu rakyat semua. Semua sekali. Sebab nak selamatkan negara ni. Takkan kita nak biarkan kedaulatan negara ni. Jadi apa yang kita patut buat? Bercakap lah. Kita kena bercakap. Terus bercakap, sedarkan yang lain. Dan saya ingatkan lagi sekali. Raja-raja ada peranan dia. Ingat Raja-raja ada peranan ni. Kau jangan risau yang tu. Kita kena bersuara dulu. Jadi dalam isu Anwar khianat kepada negara ni berkenaan dengan perjanjian ART ni, tadi Tuan Rafiq maklum, Cikgu Bat bagi tahu akan ada laporan polis akan dibuat bermula di negeri Sabah. Sebab sekarang ni gelombang ni daripada negeri Sabah akan bawa Semenanjung. Revolusi. So laporan polis akan dibuat di Sabah, Cikgu Bat akan uruskan dengan Tuan Rafiq, dan kemudiannya kita di Semenanjung pula akan gerakkan buat laporan polis. Jadi saya nak tanya dengan korang. Saya nak tanya korang ni, dekat muka buku ada 2,100, dekat TikTok ada 3,000 ni. Oi, share 13,000, view 3,000, teruk kena shadow. Kalau saya minta, kita semua pergi buat laporan polis berkenaan dengan perjanjian ART yang khianat kepada negara ni, korang sanggup ataupun tidak nak pergi buat laporan polis? Kalau kita diminta untuk buat laporan polis bahawa Anwar Ibrahim telah khianat kepada negara, korang nak buat report ataupun tidak? Kau sanggup ataupun tidak? Ini persoalan yang kita tanya dalam diri kita. Apa yang kita buat untuk negara ni? Saya akan gerakkan nanti daripada tim Malabot, dan saya akan buat live nanti untuk gerakkan laporan polis seluruh negara berkenaan dengan perjanjian ART yang mana Anwar Ibrahim telah gadai kedaulatan negara. Kita ramai-ramai buat report polis. Setiap pelusuk mana pergilah, seorang, dua orang berkumpulan NGO terpulang. Kita ramai-ramai buat laporan polis nak menunjukkan kepada siapa? Nak menunjukkan kepada raja-raja Melayu bahawa rakyat tidak mahu perjanjian ART ni. Itu cara dia, itu kaedah dia. Kita kena tunjuk. Tak tunjuk macam mana nak tindak. Patah balik 1946. Ingat balik. 1946, British kan nak buat Malaya Union. Raja-raja dah sign. Tapi oleh kerana orang Melayu berhimpun, bantah. Orang Melayu berhimpun, bantah, tolak. Akhirnya raja-raja Melayu tarik balik Malayan Union tu. Tak adalah Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu. Nampak tak? Peranan yang dimainkan. Itu sebab raja dan rakyat berpisah tiada. Tapi kalau kita tak tunjuk bahawa kita tak sokong ART ni, kita tak nak perjanjian ini, macam mana raja-raja nak bertindak? So sebab itu, kita kena gerakkan, selain daripada kita bercakap,
kita akan gerakkan laporan polis besar-besaran seluruh negara. Ke atas apa? Ke atas pengkhianat negara. Anwar Ibrahim. So nanti saya akan maklum dengan semua daripada tim Wala Bot dan saya akan buat live untuk gerakkan. Kita akan bagi draft report. Draft report tu pun kita akan bagi. Buat je. Kat mana pun buatlah. Ceruk tokun ke mana buat je. Yang penting laporan polis. Jadilah sebahagian daripada sejarah. Ingat guys. Dia tak berulang benda ni tau. Dia zaman kita ni. Bukan zaman anak kita. Zaman kita sedang berlaku ni. Dia tak akan berulang lagi lah. Boleh Ngam Mantap. Okey. Saya mati lah Anwar Ibrahim. Anwar sekarang masih berada di Afrika lah. Tadi saya tengoklah video dia tanam pokok. Sebanyaklah juga tengok orang tanam pokok. Video. Sebanyaklah juga tengok video Menteri, Perdana Menteri tanam pokok. Korang pun mesti pernah tengok kan. Tapi saya tengok dia ni tanam pokok macam pelik je. Tak tahulah mungkin saya selalu menyampah dengan dia. Tapi saya tengok macam pelik je ni dia tanam. Mana hidup je. Kau jangan gelak. Tak tunjuk lagi dah gelak macam mana ni. Betul, pelik. Apa pasal dia tanam pokok macam tu? Ya mana video dia? Kau pernah tengok mana-mana pemimpin tanam pokok macam tu? Kau tengok. Dia tanam pokok sawit. Saya tengok dia ni dah menyondol-nyondol lah. Anwar Ibrahim. Tak apalah. This is Anwar Ibrahim. Kita harap pokok tu hidup lah. Kita harap pokok tu hidup lah. Kita harap pokok tu hidup. Anwar akan balik 25 hari bulan. So 8 hari lah dia berada di negara Afrika. So lepas ni dia akan pergi ke South Africa. Yang mana dia duduk sembang pasal G20 lah. Guys. Bukan nak suruh korang minat dengan dia tau. Lawatan ni bukan lawatan yang official. Jemputan bukan. Ini dia sendiri nak pergi. Sebab tu kalau kau tengok aktiviti dia pergi museum. Tengok betul-betul. Hore-hore. Banyak hore-hore. Anwar Ibrahim ni. So dia menghabiskan duit rakyat. Menghabiskan duit kita lah. Itu pertamanya. Anwar Ibrahim dalam keadaan tertekan. Tertekan sebab kita sedang memutuskan rangkaian bekalan stok nasi ayam kunyit dia. Tahniah kepada semualah. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Wala Bot, kepada rakyat Malaysia, kepada TikToker yang ada ni yang bantu sama dedahkan berkenaan pembekal nasi ayam kunyit kepada non ni. Info yang saya dapat, non stres. Dia stres. Sebab apa guys stres? Sebab tak ada orang membekalkan tu. Kena faham Dia tak ada orang yang membekalkan tu. Dia macam kita lah. Contoh kita kan. Orang tu tahu kita punya kehendak. So dia lah yang akan bekalkan. So sebagai kalau macam kita, wife kita lah. Wife kita tahulah macam mana, apa benda, keperluan kita apa semua. Wife kita lah sediakan. So macam Anwar ni, wife apa bendanya. Jadi sekarang ini, Salim Abdul Rahman dah terbuka dah pekong. Dah terdedah dah. Pembekal nasi ayam kunyit kepada non. Jadi dia sekarang setengah stres. Sebab, siapa nak supply dekat dia? Kau nak macam ada niat nak ganti ya? Ada niat nak ganti ke? Kau jangan ada niat nak ganti tau. Sway ni. So sekarang ni dia tengah tertekan dengan Salim Abdul Rahman. Kita putuskan bekalan nasi ayam. Semalam saya bisi dalam Telegram Tim Wala Bot. Ada jugalah mungkin yang berpendapat kenapa nak serang dia, kenapa nak attack dia. Saya tak serang dia pun. Korang pun tengok kan? Semana dia serang Salim Abdul Rahman, saya tak serang dia. Dia yang serang saya. Sampai cakap lahir daripada perut babi lah. Mak saya lah, bapak saya lah, bini, anak-anak lah, semua kau kaitkan.
Jadi bila kau dah petik, aku pun keluarkanlah cerita tu. Itu tak habis lagi tu sayang. Tak habis lagi. Kau orang tahu tak? Lepas sededahkan Salim Abdul Rahman ini, berderet-deret mesej masuk. Cerita pasal dia ni. Berderet-deret. Pengakuan demi pengakuan. Saya pernah kena so. Saya hampir kena. Tak tahu dia kena. Mungkin dia kata hampir kena. Mungkin lah. Banyak orang tak nak mengaku kan. Dah kena walaupun dah kena tak mengaku. Saya hampir kena. Yang kena scam lagi pasal ayam. Bukan ayam hidup. Ayam betul. Macam mana pula dia fund budak-budak pula. Apa. Macam Puff Daddy tu. Apa benda ni? Apa ni macam Puff Daddy tu? Dia bela budak-budak lelaki ni. Dia suka budak-budak lelaki ni. Puff Daddy tu. Apa benda dia panggil? Saya tak pandai cakap dia. Apa nama dia? Puff Daddy lah. Dia bela budak ni. Dia bela. Anak ikan ke apa benda lah. Macam Puff Daddy lah. Tu dia. Habis satu-satu keluar ni. Itu sebab lah kenapa saya bagi tahu Salim Abdul Rahman. Kau tak kenal aku. Kau tak tahu aku siapa Salim. Kan? Jadi Salim Abdul Rahman oleh kerana korang lah. Saya buka sikit je. Korang bukan main lagi sambut kan. Jadi dia koyak teruk. Bekalan Anwar Ibrahim putus. So ni strategi dalam perang. Strategi dalam perang ini bermakna kita putuskan bekalan keperluan musuh. Sebab kunyit ini, nasi ayam kunyit ini adalah keperluan non ni. Non perlukan nasi ayam kunyit ini. Korang banyak tak perasan kan? Boleh tanya dengan Cikgu Bat. Tanya dengan Cikgu Bat, tanya dengan XSPK. Non ni, kalau dia nak berucap, dia toron dulu. Lepas tu bergegar-gegar. Dia akan pergi bercakap. Padu dia pergi. Dia kena toron dulu. So, bila dia bekalan putus, low lah. Energi dia akan low. Terpulang lah nak percaya tak percaya, dia akan low, dia akan weak. So, sekarang ini, kita sedang berusaha nak memutuskan rangkaian bekalan supply ni. Demand ada, supply ni kita putuskan. Nampak? So, Salim Abdul Rahman ini adalah supplier tunggal. Supplier tunggal. Dia tak ada supplier lain. Dia adalah satu-satunya supplier tunggal. Sebab itulah kenapa dia dapat penthouse dekat Berjaya. Faham tak? Kalau ada banyak supplier, dan tentu orang lain pun dapatlah kemewahan. Tak? Dia adalah supplier tunggal. Satu-satunya supplier untuk non. Jadi itu sebab Berjaya bagi dia penthouse. Dapat duduk lah. Sebab dia jaga keperluan. Keperluan, demand, non ni. Tapi dia try dululah. Dia check packing barang okey ke tak, nasi ayam ni sedap tak sedap, kunyit lebih, kunyit kurang. Baru dia pas kat non ni. Dia test dulu sebab dia sama spesies juga. Jadi sekarang ni, jangan berhenti guys. Jangan berhenti benda ni. Saya tak minta, ini bukan fitnah. Tapi kita tanya. Asas dia kat mana? Asas dia kat mana? Engkau ni siapa? Asasnya kat mana? Engkau ni siapa? Macam mana engkau ni semua program Anwar kau ada? Lepas tu kau punya kemewahan, kekayaan kau. Kau berniaga apa? Asas tu ada. Kau berniaga apa? Kau kerja apa? Mestilah pelik. Kau ni pernah kena tangkap SPRM. Ada terbabit skandal rasuah. Dia kata pemain bola sepak lah. But asas dia ada. Asas yang mana dia ni. Siapa? Kekayaan dia ni daripada mana? Meniaga apa? Nampak tak? Jadi dia rapat dengan Anwar Ibrahim. Jadi kita nak tahulah kenapa. Jadi ini bukan fitnah. Saya bagi tahu ini bukan fitnah. Ini ajak untuk kita berfikir. Berfikir, dia ni siapa? Kenapa kaya? Kereta bodyguard puluh-puluh orang apa semua. Rapat dengan Anwar Ibrahim PMX. Pernah kena tangkap SPRM. Tapi tak ada pendakwaan. Dapat? Special lah. Nasi ayam kunyit special 1. Jadi Salim Abdul Rahman. Aku tak buka lagi lah. Aku tak rasa nak buka malam ni lah cerita engkau ni. Macam mana engkau daripada pemain bola sepak SPRM, hari ni jadi pengurus teknikal SPRM. Hebat Salim ni. Dia hebat. Daripada pemain bola sepak SPRM, dia kan kata dia pemain bola sepak SPRM. Daripada pemain bola sepak SPRM,
Dia jadi pengurus teknikal SPRM apabila Anwar jadi Perdana Menteri. Gambar yang setunjuk tu, gambar yang korang tengok tu, gambar ni sebelum ni lagi. Ini tahun 2021. Gambar data pesalah rasuah ni, ini tahun 2021. Saya buka lah. Tahun 2021. Pada tahun 2023, Salim Abdul Rahman ini ditangkap sekali lagi oleh SPRM berkaitan dengan satu skandal rasuah. Ni. Pasal bekalan alat ketenteraan lah. Dia kena tangkap lagi. Apabila dia kena tangkap sekali lagi 2023 oleh SPRM, Azam Bela nak tangkap dia. Siapa lagi? Satu panggilan telefon yang mana 30 minit dia dibebaskan daripada tahanan SPRM. 30 minit je. Bermakna satu kejayaan lah. Sebab sebagai pemain bola sepak SPRM, dalam masa 30 minit dia main bola sepak, dia berjaya skor banyak gol. Sehingga menyebabkan menang. Terror lah dia. Sebab tu dia bagi tahu dia ni pemain SPRM. Sebenarnya kalau kita fikir balik, betul lah. Sebab dia player SPRM. 30 minit dah skor gol lah. 30 minit. Panggilan telefon daripada Noor lah. Dan start daripada itulah dia jadi broker kepada Non. Jangan percaya. Sebab itulah banyak operasi-operasi ni kalau kita tengok tak masuk di akal. Saya bagi satu contoh, saya buka malam ni. Korang boleh pergi kat Google sama-sama. SPRM ni apa? SPRM ni apa? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Betul? Betul tak? Betul tak betul sayang? SPRM ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tapi tempoh hari SPRM, saya tunjuk video ni, korang fikir pelik ke tak pelik? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bermakna dia ni mencegah rasuah, tangkap orang ambil rasuah. Betul? Betul tak? Negara mengalami kerugian hasil cukai ekspor dipercayai mencecah lebih 950 juta ringgit susulan sindiket penyeludupan besi buruk di 5 negeri. Perkara itu terbongkar selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan operasi khas Op Metal pada Isnin. Susulan sindiket ini dipercayai membayar rasuah kepada penguatkuasa. Wartawan Khalis Kadir yang mengikuti operasi ini secara eksklusif ada laporannya. Serbuan dijalankan secara serentak oleh bahagian operasi khas SPRM membabitkan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Negara Malaysia di 19 lokasi sekitar Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kat mana? Kat mana? Kat mana lokasi tu? Lokasi tu kat mana? Pulau Pinang. Salim Abdul Rahman. Mana? Penang, Johor dan Kedah. Astro Awani dibawa dalam operasi melibatkan anggota Skuad Taktikal Anti Rasuah ACTS SPRM yang menyerbu 6 lokasi di Pulau Pinang pada Isnin. Ia bermula dengan serbuan pertama di sebuah rumah mewah 3 tingkat di Batu Maung, Georgetown seawal jam 5.50 pagi dipercayai kediaman pemilik syarikat besi buruk bergelar Dato'. Bagaimanapun, pasukan dimaklumkan lelaki itu berada di luar negara atas urusan perniagaan sejak 2 hari lalu dan mendapati hanya ahli keluarganya yang berada di rumah berkenaan. Astro pergi serbu, Datuk tu 2 hari lepas dah terbang ke luar negara. Fikir, jangan percaya, fikir. Korang semua matang ni. Awani kemudian menyertai satu lagi serbuan di tempat penyimpanan dan pemprosesan besi buruk di Jalan Bukit Minyak, Bukit Mertajam jam 9 pagi, sebaik saja premis itu dibuka. Anggota ACTS membuat pemeriksaan di keseluruhan premis yang dikelilingi zinc dan menempatkan besi buruk dalam pelbagai bentuk, saiz dan jenis dipercayai untuk diproses sebelum dieksport ke luar negara.
Dan sekarang ini baru saja Astro Awani secara eksklusif dibawa mengikuti operasi yang membabitkan pasukan elit daripada SPRM, iaitu digunakan termasuklah kepada Astro Awani, siasatan awal mendapati sindiket ini telah menyeludup keluar besi-besi ini untuk dieksport ke India, China dan beberapa negara lain. Namun ia diikrarkan sebagai barangan jentera serta logam lain yang tidak dikenakan cukai ekspor sebanyak 15% sebagaimana dasar ditetapkan kerajaan. Bagi memastikan besi-besi ini dapat melepasi pemeriksaan dan mengelak dikenakan cukai, sindiket ini dipercayai telah merasuah beberapa pegawai penguatkuasa. Katanya tindakan pegawai Tugas SPRM Suruhanjaya pencegah rasuah Malaysia. Bermakna dia mencegah rasuah dan tangkap orang ambil rasuah. Siapa yang kena tuduh ni? Op Metal ni, boleh pergi kat Google, pergi type. Siapa yang kena tuduh ni? Ada pejabat awam yang dikatakan terima rasuah kena tuduh? Tak ada. Ada tokek besi buruk kena tuduh? Tak ada. penguatkuasa yang bersekongkol dengan sindiket ini menyebabkan kerajaan kerugian hasil cukai kira-kira 160 juta ringgit sejak 6 tahun lalu atau keseluruhannya hampir 1 bilion ringgit. 6 tahun lalu bersekongkol, tapi tak ada pertuduhan sampai sekarang. Op Metal bersambung dengan gelombang kedua pada Selasa. Kali ini SPRM membuat penggeledahan di 13 lokasi baru sekitar Pulau Pinang, Kedah, Johor dan Lembah Kelang. Rasuah musuh negara. Operasi kedua hari ini menyasarkan dalang yang masih bermaharajalela. Kini satu demi satu lokasi diserbu. Rumah digeledah, gudang digeledah, individu berkepentingan dipanggil untuk disoal siasat. Geledah. Individu dipanggil. Bukan ditangkap. Dipanggil. Metang Secara eksklusif, Astro Awani bawakan operasi ini yang turut membabitkan pasukan taktikal SPRM. Menyaksikan sendiri bagaimana jerung rasuah mula dihimpit undang-undang. Jerung rasuah dihimpit undang-undang. Yang ini kena fikir. Saya umur 42 tahun. Aku 42 tahun. Korang umur berapa? Jangan tak payah komen lah. Bukan cari jodoh kat sini. Pernah tak sepanjang hidup engkau dengar cerita Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ataupun Badan Pencegah Rasuah pergi operasi tempat besi buruk? Operasi tempat besi buruk. Come on. Pernah tak? So, apa keperluan SPRM pergi operasi tempat besi buruk? Guys, edisi siasat pernah keluarkan pasal benda ni. Dia pernah keluarkan. Tiba-tiba SPRM pun ada pasukan taktikal pula. Kita dah ada UTK, kita dah ada Komando 69, kita dah ada Paskau, kita dah ada Paskal, kita dah ada macam-macam ni pasukan ni. Macam-macam ni pasukan ni. Tiba-tiba SPRM ada pula skuad elit pula. Tak pernah dengar. Pergi cek. Jangan percaya cakap, pergi cek. Sebelum ni tak pernah dengar pasukan elit SPRM. Tiba-tiba dalam kes besi buruk ni ada pasukan taktikal pula. ES keluarkan benda ni. ES kena sekat sayang. ES kena blok. Sebab dia keluarkan pasal benda ni. Custom ada. Polis ada. Kan kerjasama government dengan government, SPRM siasat. Okey, perlukan bantuan, panggillah polis. Polis semua equipment lengkap. Semua training well done lah. Betul tak? Tak nak. Sendiri. Jangan percaya, kena fikir. Benda ni kena fikir. Tak nak campur nampak. Nak sendiri-sendiri pula. Apa hal ni? Kata kajak dengan kajaan. Nak bantera rasuah.
op metal besi buruk, tak boleh. Kita sendiri, kita ada tim sendiri. Saya tak bina. Tapi saya nak tanya dengan Azam Belen buah pinggan sebelah. Dalam op metal yang dikatakan rampasan bernilai 1 bilion. 1 bilion. Sehingga hari ini, pada bulan November ini, dah berapa orang telah dituduh di mahkamah terlibat dalam op metal. Dah berapa orang penyawat awam yang dikatakan bertahun-tahun menerima rasuah daripada peniaga-peniaga besi buruk ini. Sebab daripada semakan, daripada carian, sehingga hari ini, belum ada sesiapa dituduh di mahkamah. Tak ada. Tapi rampasan 1 bilion. So sekarang ni kita nak tanya, adakah rampasan tersebut diserahkan balik? Dah rampas 1 bilion. Ini media apa tadi ni? SPRM rampas 1 bilion op metal. Jadi adakah 1 bilion tu diserahkan balik kepada yang empunya? Yang pemilik ni tadi ni, besi-besi buruk ni semua ni. Atau kerajaan ambil? Kalau kerajaan ambil, di manakah hasil 1 bilion tersebut dimasukkan? Adakah dimasukkan ke dalam akaun perbendaraan negara? Ataupun dia masuk dekat akaun mana-mana lah, sebab milik negara lah. Sebab SPRM pergi buat kerja. Operasi kan? So mestilah balik kepada negara balik, betul tak? Ataupun ada beda-beda. Saya pernah tengok lah satu cerita Tamil lah. Ni cerita Tamil lah. Tak ada kena-mengena dengan cerita ni lah. Tak ada kena-mengena dengan cerita tadi ni. Saya pernah tengok satu cerita Tamil lah. Saya lupa apa cerita dia. Apa benda lah cerita dia. Adalah, nanti saya ingat kalau tajuk saya bagi tahu lah. Saya pernah tengok satu cerita Tamil lah. Cerita bagaimana satu kumpulan ini. Kumpulan ini dia makan pau lah. Dia makan pau. Tapi makan pau belesen. Bermakna dia dilindungi. Dia dilindungi. Dia buat kerja ni dilindungi. Sebab orang, dia superior. Orang takut dengan dia. Kan? So, dalam cerita Tamil ini, dia sapu. Maknanya, ada tokan yang besar ni, dia nak semua ni settle kan. Bermakna dia saja. So, dia bagi maklumat. Dia bagi maklumat, jadi tukar sapu akan sapu. Tapi sapu tu, dia tak bawa balik kepada negara India ni. Cerita Tamil kan? Dia tak bawa balik kepada negara India. Yang bagi maklumat tadi, tiba-tiba dia keluar. You want deal? Dia cakap bahasa Tamil lah, saya tak tahulah kan. Dia jadi orang tengah pula. Maknanya sekarang ni nak settle lah. Okey, dia boleh settle kan. Yang tim yang dalam apa cerita Tamil ini, tim enforcement cerita Tamil ini, dia dah tangkap ni. Tangkap apa semua. Yang bagi maklumat ni juga. Dia kan jadi orang tengah. Okay? I can deal dengan you. But, kalau you punya 100 million, you tak boleh dapat 100 juta. Maknanya, 40% kena bagi balik. You only get 60%. Lupalah tajuk cerita tu. Dia ada kena-mengena dengan mafia cenai, tapi dia bukan mafia cenai. Dia lain sikit lah. Padi apa? Papa Salam. Papa Salam. Ayolah, Papa Salam. Cerita Tamil ni, Papa Salam nama dia. Papa Salam. Tengok, Papa Salam. Cerita Tamil. So, Papa Salam ni dia orang tengah. Dalam cerita Tamil ini, dia orang tengah. Dia bagi maklumat, dia juga jadi orang tengah. Jadi yang kena tangkap ni semua ni, tak nak lah kan. Habislah kan. Jadi tak apalah. Bagilah, tak apalah. 60% pun 60% lah. Janji aku boleh meniaga balik. Macam tu lah. Cerita Tamil lah. Ni cerita Tamil. Tak ada kena-mengena jangan salah faham pula. Faham ni? Faham tak faham? Jadi sekarang ni kita balik cerita betul. Tadi cerita Tamil Tadi cerita Tamil. Tolak tepi lah. Sekarang cerita betul. Jadi Salim Abdul Rahman ini dia jadi pengurus teknikal SPRM. Jadi sebab itulah kita berhak untuk tahu kenapa dia ni Anwar Ibrahim melindung dia ke? Dia dilindungi oleh Anwar ke? Sebab dia selalu tunjuk dia dengan Anwar Ibrahim. Sebab sekarang ini
Dia punya nama dia Sultan Pemurah. Kenapa dia pakai nama Sultan Pemurah? Siapa tahu? Adakah dia Sultan? Sultan Jadahnya macam tu kan. Dia bukan Sultan. Kenapa dia pakai Sultan Pemurah? Sebab dekat Indonesia, dia nak jadi Sultan. Sebab Indonesia tak ada raja. Indonesia tak ada Sultan. Jadi, dia ni cita-cita nak jadi Sultan. Jadi dekat Indonesia, dia boleh jadi Sultan. Sebab apa? Ada bagi itu, bagi ni apa semua. Jadi orang panggil dia Sultan lah. Sultan. Dia syok, dia steam. Bawa bodyguard ramai-ramai, dia syok. Dia rasa diri dia Sultan. Sebab kalau kat Malaysia ni, mampu kau lah kita tak layan, betul tak? Betul tak? Orang Malaysia ni, minta maaf Indonesia bukan nak menghina, tidak. Tapi kat Malaysia ni kita tak layan, tak heran pun. Betul tak? Tak ada nak terkinya-kinya macam beruk ke, tak ada lah. Tapi, itulah dia. Sebab tu dia kat sana. Dia Sultan, dia rasa. Sambil-sambil tu dia carilah prospek. Sambil-sambil tu dia cari prospek. Ayam segar, ayam baru. Stok kunyit baru. This is Muhammad Salim Abdul Rahman. Salim Abdul Rahman. Kau tak ada Muhammad depan. Aku petik banyak hari ni Salim. Ada banyak lagi Salim ni aku tak buka ni. Banyak lagi aku tak buka ni. Macam mana ni? Salim Abdul Rahman. Kau silap, kau nak perang dengan aku, Salim. Faham tak? Aku memang akan dedahkan masa kau punya, biar rakyat tahu. Baru kau tahu kan? Okay? Itulah Salim. Jadi, daripada mana kekayaan dia, kita nak tahu. Dedahkanlah. Tunjukkanlah meniaga apa. Kan? Banyak duit ni. Tapi tak ada pula kena amla. GISB meniaga sikit je, kena. GISB. Habis. Kena amla lah, kena apalah. Ni Sadri ni. Setahun kena amla. Setahun. Ni. Setahun aku kena amla. Padahal tak ada kereta mewah, kereta sport ke berpoya-poya ke, tak ada. Salim Abdul Rahman, SPRM tak ada ambil tindakan. Pihak polis pun tak ada ambil tindakan. Tak ada pula amla ambil tindakan. Aku pelik juga. Kenapa nak kena buat report polis? Habis tu kau buat apa? Kerja kau orang buat apa? Tak buka lagi tu. Ada lagi tu. Tak buka lagi tu. Dia tengah masuk ni. Tengah masuk. Macam-macam maklumat sampai. Satu. Salim Abdul Rahman. Kenapa dia jadi macam gini? Sebab dia supplier nasi ayam kepada non. Supplier nasi ayam kunyit. Itu sebab dia. So, matikan supplier ni. Kau setuju? Saya tengok video dia betul-betul. Tengok dia ni cakap melewe-lewe cakap. Jadi saya tanya dengan kawan lah. Dan koreklah beberapa maklumat yang diperolehi lah berkenaan dengan Salim ini. Jadi, dia ni ada ambil barang. Salim Abdul Rahman ini, dia ada ambil dadah larang. Dia ambil Eramin Fai. Tahu Fai? Tahu Fai? Fai. Bawah lidah. Tahu tak? Selak Fai. Bahasa dia selak Fai. Korang jangan selak pula. Korang ni kan aku cakap. Kan mulalah nak belajar lah apa semualah. Jangan. Yang saya cerita je. Perkongsian ilmu. Jangan kata, nak try lah. Jangan. Siapa selak Fai, dia boleh jadi selak lubang kunyit. Jangan. Kau try selak Fai, punggung kau kena selak. Jangan. Ni saya cerita je. Jadi, saya tanya dengan kawan yang bidang dia lah. Saya tak bidang dia. Tak pandai bidang ni. Daripada dia punya percakapan, daripada dia punya confident level, selak Fai. Dia dadah ni banyak beza. 1 juta dah. Ada goyang, ada balut, ada macam-macam lah. Tapi yang ini, Fai. Barang daripada Jepun. Dasar pandang ke timur kan. Daripada Jepun. So sebab itu dia cakap tu macam confident tu. Sebab dia selak Fai. Letak bawah lidah dia. Jangan percaya. Kalau kau tengok dia cakap, dia ni cakap macam tak betul ni. Berulang-ulang cakap apa semua, confident level apa semua. Nak kutip lah, nak potong lidah lah, gantung mati lah. Mana ada orang cakap macam gitu bang?
Ada ke? Ha? Saya, wallahi lah nak potong kote. Ha. Nak potong. Selak fai. So dia ni selak fai. Salim Abdul Rahman, kau ni selak fai. Pergi buat report polis. Kau saman aku Salim. Tapi kau tunggu. Salim. Kita nak nanti polis urin dia. Dia nak pergi mana dia orang ni? Sembang. Ada banyak lagi lah. Kita pasal Salim banyak lagi. Masuk tadilah ni. Maklumat baru pula ni. Nanti saya settlekan. Ijat mesej. Tiba-tiba Ijat mesej. Ijat ni nakal betul. Ijat mesej cakap apa tau? Dia kata, ada mangsa baru botol kicap. Lepas dia balon, dia bagi 3K. So budak ni dah kena balon. Nasib dia tak baik lah. Dia dapat 3K lepas dia kena balon. Cakap, siapa yang bagi? Budak yang pengakuan tu buat live. Okey. Dia sudi nak bagi suara tak? Okey, nanti Ijat roger dengan dia. So, kalau dia sudi bagi suara, saya akan buat call dengan dia. Kalau sekarang ni, kalau dia sudi ni, kalau Ijat cakap dia sudi, saya akan call dia, kita dengar sama-sama. Kau setuju? Kalau dia sudi lah, kita nak. Benda ni bukan mudah, gang. Macam korang lah. Mungkin korang ni ada antara korang ni dah kena toron, tapi tak mengaku. Malu. Yelah. Aku tahulah. Mungkin ada korang ni dah pernah kena toron, tapi tak nak mengaku. Malah. Jadi, yang ini kita tanyalah. Kalau dia kata dia okey, okey lah. Bukan fitnah. Tak ada fitnah-fitnah ni semua. Ini bukan cerita macam Ramlah, cerita bodoh tu. Ini cerita betul. Salim Abdul Rahman. Kenapa aku cakap cerita betul? Cerita betul lah. Kalau tak cerita betul Salim. Salim Abdul Rahman. Kalau bukan cerita betul, aku tunjuk kau satu barang. Kau dengar ni Salim. Kalau bukan cerita betul Salim, dia tak cakap macam ni Salim. Syaitan. Mana dia cakap dia Mana video tadi? Dia tak cakap sampai. Kalau bukan cerita betul Salim, dia tak keluarlah ayat ni. Wallahi, sekiranya Perikatan Nasional dapat tumbang Kerajaan Duli Maha Mulia Tuanku Agong, saya buang kelakian saya. Yes! Kerana keliling kamu, percaya Tun. Walaupun Tun 100 tahun, saya 50 tahun. Saya tengok muka-muka keliling Tun itu semua hanya mau duit Tun. Mereka menyeronokkan Tun, ingin menjatuhkan kerajaan ini. Tidak Tun, sampai kiamat. Wallahi, sekiranya Perikatan Nasional dapat tumbang Kerajaan Duli Maha Mulia Tuanku Agong, saya buang kelakian saya. Itu saja. Saya Salim Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Pemain bola sepak SPRM nak potong. Wallahi. Kacip tu. Saya tak tuduh. Tapi dalam live saya ni, baik muka buku dengan TikTok, mesti ada yang slap file. Mamak! Ada kawan-kawan kita yang kita kenal slap file tak? Setuju tak? Cara dia cakap tadi tu slap file. Geng-geng kawan-kawan ada lah yang saya kenal kan. Kena panggil Aril. Setuju? Woi, ramai rupanya slap file. Semua setuju ni. Korang ramai rupanya slap file tengok live saya ni. Korang ni jangan. Ramai rupanya slap file. Habis macam mana kau setuju? Macam mana kau setuju? Buat mana kau slap file lah. Tak, jangan cuba, jangan. Dadah ni jangan, jangan. Slap file. Itu patah ke sebiji? Cara macam itu sebiji tu. Tamak rakus kan, sebiji. Bukan patah lagi dah. Tak ada patah, tak ada setengah. Sebiji dia telan. Okey. Gurau juga. Lawak juga. Share 14,000. View baru 3,009.
setakat hari ni belum ada apa-apa tindakan yang diambil pihak polis lah. Saya pun faham kalau dia ni mungkin sebab orang Anwar Ibrahim, jadi mungkin tidak ada tindakan diambil. Dia pun tunjuk gambar dia dengan polis, dia dengan Azam Belen SPRM, dia dengan menteri-menteri, dia dengan ahli parlimen, dia dengan kerajaan. Nampak dia gah lah. Jadi mungkin laporan polis yang sebuat ini belum ada apa-apa tindakan lah. Tetapi kenyataan dia yang terbaru ni. Sebab sebelum ni kenyataan ni dia tak sebut. Dia tak sebut Papa Gomo, Sir Azri. Kenyataan terbaru ni dia sebut nama. Jadi oleh kerana dia sebut nama, hari ni sebuat lagi satu report polis. Oleh kerana dia petik nama, sebuat lagi satu. Sebelum ni tak petik nama. Kan? Jadi sekarang ni dia petik nama. Kita buat lagi satu report polis. Jadi ada 2 report polis. Kepada Salim Abdul Rahman. Sebab apa? Sebab ancaman dia serius. Nak ambil nyawa kita, nak potong lidah kita, tunggu keluar. Kan? Jadi, saya tak tahulah. Saya bukanlah tak percaya dengan pihak polis. Saya percaya dengan pihak polis. Cuma yang atas-atas ni, saya harap amanah lah. Ni politik lah. Tapi bila melibatkan ugutan terhadap ancaman nyawa orang, keluarga, tak boleh lah. Dia SPRM tu lain. Dia lain. Dia pengurus teknikal SPRM tu cerita lain. Itu dia pergi sana sini, ambush tu cerita lain. Ini ni ketenteraman awam, keselamatan rakyat. So kalau orang macam gini boleh dibiarkan je, tanpa apa-apa tindakan, apa jadi pada undang-undang negara ni? Setuju? Apa jadi pada undang-undang negara ni? Kita dah tengok apa yang berlaku pada Yusof Rota. So takkanlah nak berlaku pada saya pula. Kan? Tapi saya berserah diri kat Allah lah. Cuma kepada pihak polis, saya harap laporan polis yang saya buat ni jangan tanya lah. Sebab laporan polis dah buat. Kalau dulu kena buat report, kalau tak polis tak bertindak. Sekarang report polis dah buat. 2 kali dah ni. Kenyataan terbaru dia hari ni. Kenyataan terbaru, kau dengar sendiri. Allah Ta'ala akan bagi kifarah kat kau sampai dahsyat, sampai kamu jadi biur nanti. Janggut haram jadah, kalau kau berani, kau tak payah cakap dalam TikTok kau keluar. Aku selalu cabang kau. Kau dah jantan kalau nampak dulu Panglima, takat Bangla kau boleh pukul lah. Bangla kau boleh, siapa yang kau boleh? Kau berani keluar? Anjing, kau dengar aku cakap ni anjing. Kalau kau berani, kau keluar anjing. Kalau kau hebat, kau keluar. Kau boleh kejut kat Datuk Seri kau hentam. Kau boleh keluar, masuk lokap dalam, masuk keluar. Kalau aku buat engkau, habis engkau. Kalau kau nak jantan, kau keluar janggut. Kan? Kau sebarkan baju SPRM aku. Kau ingat aku heran ke apa-apa mau? Ni aku sebut nama kau. Kalau kau berani anak jantan, kau keluar daripada... Lah. Dia marah pula sebarkan baju SPRM. Semalam dia kata dia pemain bola sepak SPRM.